Kan saya dah ulang banyak kali dah. 2020, kan dia orang buat COVID tu. Kalau ingat ke? COVID, lockdown dulu, COVID tu semua tu, COVID start. Kan Tun Mahathir letak jawatan. Anwar Ibrahim beria nak jadi Perdana Menteri. Kenapa Anwar beria nak jadi Menteri? Ni lah, ni agenda ni wall order ni. Tapi Anwar tak naik. Yang naik Muhyiddin Yassin. Kau lupa ke? Kau tak ingat ke? Tun Mahathir bukan selamatkan negara je tau. Dia lawan dengan New World Order. Maknanya baruah New World Order Anwar Ibrahim ni gagal tahun 2020. Tun Mahathir lah. Kalau kita tengok geng, sebenarnya Papa Gomo ni dia dah terpengaruh tau dengan ajaran sesat teori konspirasi. Konon dunia hari ini dikuasai oleh Freemason. Malaysia dikuasai oleh Yahudi. Di belakang PMX ni ada Yahudi yang support dia. Kemudian ada agenda jahat yang PMX ni nak cuba buat dekat negara kita ni Malaysia. Kita tengah tunggu kedatangan Imam Al-Mahdi. Dia hujung-hujung ideologi ni dia akan lantik seseorang tau sebagai Imam Mahdi. Dia lebih kurang macam ajaran Qadiani, Mirza Ghulam. Akhir sekali dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Kalau kita tengok kawan Papa Gomo sendiri dah dedah kan. Yang mana Papa Gomo pernah dakwa Tun itu sebagai Imam Mahdi dan Malikuz Zaman. Orang yang terpengaruh dengan ideologi teori konspirasi ni, ulama kata dia tak boleh berfikir secara waras dan dia tak boleh berfikir secara rasional. Kemudian dia ni hanya berkonspirasi semata-mata, bersangka-sangka, kemudian negative thinking. Dan dia menolak fakta, menolak sumber yang ilmiah. Kemudian dia menolak arus kehidupan dunia hari ini. Macam Papa Gomo ni, dia dakwa lah kononnya dia dapat satu ilmu. Teori konspirasi itu disangka ini adalah ilmu akhir zaman. Ini ilmu fitan. Padahal ilmu fitan dengan ilmu teori konspirasi ni adalah dua perkara yang berbeza tau. Dia tak sama. Ilmu fitan ni dia berdasarkan ilmiah dan juga amalan. Kalau teori konspirasi ni hanyalah sangkaan semata-mata. Orang yang terpengaruh dengan teori konspirasi macam Papa Gomo ni, dia pandang dunia ni hanya hitam dan putih ya. New World Order. Dia duk rasa macam dunia hari ni dikuasai oleh Yahudi Freemason ni. Sedangkan kalau kita belajar geopolitik, kita ambil tahulah pasal geopolitik dunia ni. Kita akan tahu negara yang kuat dia akan kuasai dunia, hegemon. Kemudian bukan semua perkara peperangan yang berlaku dalam dunia ni semua punca datang daripada Yahudi. Oh, Yahudi pun terkejut jugalah. Semua benda kita nak salahkan Yahudi. Ada disebabkan negara tu dia nak luaskan wilayah dia. Dia nak dominasi. Kemudian dia nak minyak. Dia nak pengaruh. Itu sebab tu puncanya. Kalau kita ni terpengaruh dengan teori konspirasi ni, kita punya pemikiran ni takkan maju. Kita akan mundur. Kita akan jumut. Sedangkan negara-negara lain, negara barat, negara Cina, negara Yahudi, kan, masing-masing berlumba nak kuasai dunia, nak jadi negara hegemon ni. Kita ni masih lagi duk sembang pasal teori konspirasi. Bukan kita nak lawan balik, nak kukuhkan ekonomi, tolong PMX ke, bagi negara kita ni dikenali dunia setanding dengan kuasa-kuasa besar. Tak pun. Duk cerita pasal teori konspirasi, duk sembang. Oh, ni macam-macam lah berlaku dekat Malaysia ni. Gempa bumi, banjir sana sini. Dia bukan nak kata ini disebabkan antaranya punca perubahan iklim. Tak. Dia kata ini Anwar bagi hab nanti. Anwar guna hab. La ilaha illallah. Dia kata ni punca COVID ni daripada Yahudi ni. Ini KKM tak boleh percaya ni. Khairi Jamaluddin pun tak boleh percaya. Ubat dia orang ni semua ubat daripada Yahudi ni. Kita kena guna ubat kita ni. Dia bagi buah kelapa dengan suruh minum air ketum. Aduh, hai. Lepas tu dia kata apa lagi, vaksin ni bubuh chip lah, 5G ni akan kawal otak kita lah. Itu sebab Papa Gomo ni, dia tak percaya tau. Dia anggap apa yang PMX bantu dekat yang apa Sumut Nusantara baru-baru ni, ini adalah hanya semata-mata lakonan. Dia sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan teori konspirasi ni lah.